Hai semua, hari ini kita akan belajar tentang fungsi dan ciri-ciri setiap tubuh bahagian haiwan. Mari belajar dengan Cikgu Zu. Tengok ni, ini ialah burung dan ayam. Tengok pula dekat bahagian mulutnya. Panjang dan tajam kan? Itu adalah paruh. Paruh itu digunakan untuk memakan atau mematuk. Kemudian, kita ada ikan. Semua mesti kenal ikan kan? Tengok badan dia, bersinar-sinar kan? Itu adalah sisik. Sisik adalah untuk melindungi badannya semasa dia berenang. Tapi, tengok juga dekat badan ikan tu, dekat bahagian atas. Tajam. Itu adalah sirip. Sirip, dia membantu ikan bergerak dengan laju dalam air. Seterusnya, tengok di sini. Kita ada kucing. Kucing mesti semua murid suka sebab dia kan comel. Tapi, tengok badan dia. Badan dia penuh kan dengan bulu. Tapi jangan risau. Bulu itu melindungi dia daripada sejuk. Tengok ni. Ada kura-kura, ada penyu. Tapi dekat badan dia ada sesuatu yang keras. Apakah itu? Itu adalah cangkerang. Cangkerang itu dapat melindungi badannya yang lembut daripada musuh dan bahaya. Tengok ni pula. Ini ialah buaya. Buaya kan besar. Ekor dia pun besar. Tapi ekor tu membantu dia untuk seimbangkan badan dia semasa berjalan. Seterusnya kita ada kambing dan kerbau. Tengok dekat bahagian kepala dia. Ada tanduk kan? Tanduk tu pula macam melengkung dan tajam. Tapi tanduk tu digunakan untuk mereka berlawan dan mempertahankan diri mereka juga. Akhir sekali kita ada ayam. Ayam mempunyai kepak. Kepak itu untuk dia terbang dan mengimbangkan badan. Hari ini kamu telah belajar pelbagai tubuh bahagian haiwan. Jadi mari sebut semula bersama cikgu. Paruh, sisik, sirip, ekor, tanduk, cangkerang, bulu dan juga kepak. Yeay! Jadi tamatlah sudah kelas kita bersama Cikgu Zu. Bye! Jumpa lagi!